Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Faridah selaku pensyarah BMMB 1104. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu kritikan sastra terhadap sebuah puisi tradisional Melayu yang bertajuk Syair Menuntut Ilmu Pengetahuan, iaitu karya Rosli Kuala Pilah. Baiklah, pemilihan syair menuntut ilmu pengetahuan adalah sangat signifikan kerana tema ilmu merupakan asas utama dalam kehidupan manusia. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi masa kini, ilmu bukan sahaja menjadi alat untuk berjaya, tetapi juga menjadi benteng daripada pengaruh negatif. Tambahan lagi, karya ini menunjukkan bagaimana masyarakat Melayu tradisional sangat menitik beratkan ilmu sebagai asas pembentukan tamadun. Ini membuktikan bahawa pemikiran masyarakat dahulu sangat maju dan berwawasan. Dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan secara mendalam aspek-aspek berikut. Yang pertama, sinopsis, tema dan persoalan, struktur karya, gaya bahasa dan keindahan estetika, konteks sejarah, nilai dan pengajaran, kelebihan dan kelemahan, dan rumusan keseluruhan. Secara umumnya, kritikan sastra ialah satu bidang yang mengkaji, menilai dan mentafsir sesebuah karya secara mendalam. Ia melibatkan bukan sahaja keindahan bahasa, tetapi juga pemikiran, mesej, nilai serta konteks sosial yang melatar belakangi karya tersebut. Melalui kritikan sastra, kita bukan sekadar membaca, tetapi memahami maksud tersurat dan tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam konteks ini, syair ini merupakan sebagai puisi tradisional Melayu yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat dahulu. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium pendidikan, dakwah dan penyampaian nilai moral. Baiklah, jadi sinopsis syair yang saya pilih ini secara keseluruhannya, syair ini mengisahkan tentang kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan manusia. Jadi pensyair menasihati pembaca supaya yang pertama, tidak lalai dalam mencari ilmu. Yang kedua, menjadikan ilmu sebagai panduan hidup. Yang ketiga, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi, syair ini juga menekankan bahawa ilmu seseorang itu mampu mengubah kehidupan dia. Yang kedua, ilmu dapat menghindarkan seseorang daripada kesesatan. Yang ketiga, ilmu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menunjukkan bahawa syair ini bersifat didaktik, iaitu bertujuan memberi pengajaran kepada masyarakat. Jadi pada slide ini saya akan membentangkan tentang analisis tema, iaitu tema utamanya ialah kepentingan ilmu. Tema utama dalam syair ini ialah kepentingan menuntut ilmu sebagai asas kehidupan manusia. Contohnya, ilmu dituntut menjadi pelita supaya terhindar gelap gelita. Baiklah, dalam rangkap ini,
ilmu diibaratkan sebagai pelita atau cahaya. Ini membawa maksud bahawa ilmu berfungsi sebagai panduan hidup yang membantu manusia membuat keputusan yang betul dan mengelakkan diri daripada kesesatan. Jadi gelap gelita melambangkan kejahilan, pelita pula melambangkan petunjuk dan kebenaran. Jadi ini menunjukkan bahawa tanpa ilmu, manusia akan hidup dalam kekeliruan. Jadi tema sampingan yang ada di dalam syair ini ialah yang pertama, keagamaan. Iaitu syair ini jelas dipengaruhi oleh unsur keagamaan, khususnya Islam. Contoh, kepada Allah memohonkan berkah. Ini menunjukkan bahawa ilmu bukan sahaja untuk dunia, tetapi juga berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi ilmu dianggap sebagai satu ibadah, dan kejayaan sebenar ialah yang mendapatkan keberkatan. Yang kedua pula ialah kesungguhan dan ketekunan, iaitu penyair menekankan bahawa menuntut ilmu memerlukan usaha yang berterusan. Contohnya, sentiasa tekun dalam belajar. Ini menunjukkan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi memerlukan disiplin dan usaha. Yang ketiga, pembentukan sahsiah, iaitu ilmu membantu membentuk pribadi yang baik. Contohnya, orang berilmu tiang negeri. Jadi individu berilmu menjadi aset utama kepada masyarakat. Jadi mereka ini akan dihormati dan menjadi contoh. Baiklah, slide seterusnya ini menerangkan tentang analisis struktur karya, iaitu syair ini mengekalkan bentuk tradisional Melayu yang tersusun, iaitu ciri-ciri dia yang pertama, 4 baris rangkap. Setiap rangkap mempunyai 4 baris yang membawa maksud lengkap, iaitu tiada pembayang seperti pantun, semua baris menyampaikan mesej. Yang kedua, rima akhirnya a. Contohnya, pelita, gelita, bahagia, bermakna. Jadi rima ini menghasilkan irama yang harmonis dan memudahkan pembacaan dan hafalan. Yang ketiga, kesinambungan idea, iaitu setiap rangkap menyambung idea rangkap sebelumnya. Contohnya, rangkap awal, iaitu kepentingan ilmu. Rangkap tengah, iaitu usaha menuntut ilmu. Rangkap akhir, hasil dan ganjaran ilmu. Jadi ini menunjukkan struktur yang logik dan sistematik. Jadi yang keempat pula ialah keseimbangan baris. Bilangan perkataan dalam setiap baris hampir sama, iaitu memberi kesan estetik dan menjadikan syair lebih tersusun. Baiklah, slide ini menerangkan tentang analisis gaya dan bahasa, iaitu yang pertama, diksi. Bahasa yang digunakan adalah mudah dan jelas, iaitu tidak menggunakan perkataan yang terlalu kompleks dan sesuai untuk semua peringkat umur. Jadi ini menunjukkan tujuan penyair adalah untuk mendidik, bukan mengelirukan. Yang kedua, metafora, iaitu metafora digunakan untuk memberi gambaran yang lebih mendalam. Sebagai contoh, ilmu itu pelita, ilmu ibarat mahkota. Iaitu pelita ini dia punya fungsi dia memberi cahaya, mahkota pula lambang kemuliaan. Ini menunjukkan bahawa ilmu bukan sahaja penting tetapi juga memuliakan manusia. Yang ketiga, pengulangan,
perkataan ilmu sering diulang-ulang yang menegaskan kepentingannya, menjadikan mesej lebih kuat. Yang keempat, nada. Nada syair adalah lembut dan berbentuk nasihat, iaitu tidak memaksa pembaca dan lebih kepada membimbing. Ini menjadikan syair lebih berkesan. Baiklah, slide seterusnya menerangkan tentang analisis konteks sejarah, iaitu syair ialah puisi tradisional Melayu yang berkembang sejak zaman Kesultanan Melayu dan sangat dipengaruhi oleh budaya Islam. Dalam konteks ini, yang pertama, pengaruh Islam, iaitu ilmu sangat dituntut dalam Islam. Yang kedua, menuntut ilmu dianggap sebagai satu ibadah. Yang kedua, masyarakat Melayu tradisional yang mementingkan pendidikan dan adab. Selain itu, masyarakat Melayu menggunakan syair sebagai medium penyampaian ilmu. Yang ketiga, relevansi moden. Walaupun syair ini berbentuk tradisional, mesejnya masih relevan, iaitu pendidikan masih menjadi keutamaan dan ilmu masih dianggap sebagai asas kejayaan. Jadi, slide seterusnya menerangkan tentang nilai dan pengajaran, iaitu nilai. Yang pertama, nilai kerajinan, iaitu tekun belajar. Yang kedua, kesabaran, hadapi cabaran. Yang ketiga, keimanan, bergantung kepada Allah. Yang keempat, kebijaksanaan, menggunakan ilmu dengan betul. Jadi, pengajaran yang saya dapat daripada syair yang dipilih ialah kita perlu menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu perlu diamalkan, bukan sekadar dipelajari. Yang ketiga, jangan berputus asa dalam belajar. Yang keempat, ilmu membawa kejayaan dan kebahagiaan. Jadi nilai ini penting untuk membentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Baiklah, dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang 6 jenis kritikan, iaitu kritikan teguran, kritikan sanjungan, kritikan penilaian, kritikan saranan, kritikan pendekatan dan kritikan penganalisisan. Jadi yang pertama ialah kritikan teguran. Jadi walaupun syair ini mempunyai banyak kekuatan, tetapi ia juga terdapat beberapa aspek yang boleh ditegur secara membina. Yang pertama, pengulangan idea, iaitu tema ilmu diulang tanpa perkembangan yang lebih mendalam, iaitu idea seperti ilmu penting dinyatakan berkali-kali. Yang kedua, kurang contoh, situasi ataupun konflik untuk memperkaya mesej. Yang kedua pula ialah kekurangan unsur emosi. Jadi, syair ini kurang menyentuh emosi pembaca secara lebih mendalam, iaitu nada pensyair ini terlalu konsisten ataupun tiada variasi seperti konflik, kesedihan atau cabaran dramatik. Yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang sederhana. Walaupun mudah difahami, gaya bahasanya kurang mencabar dari segi estetika. Namun begitu, teguran ini perlu dilihat dalam konteks bahawa karya ini memang bertujuan untuk mendidik masyarakat. Seterusnya pula ialah kritikan sanjungan, iaitu syair menuntut ilmu pengetahuan ini wajar diberikan sanjungan kerana berjaya menyampaikan mesej yang jelas dan signifikan tentang kepentingan ilmu dalam kehidupan manusia. Jadi kekuatan utama di dalam karya ini terletak pada tema yang relevan sepanjang zaman
iaitu kepentingan ilmu sebagai panduan hidup. Penggunaan bahasa yang mudah menjadikan sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Selain itu, struktur syair yang kemas dengan rima a yang mengekalkan keindahan tradisional. Sebagai contoh, ilmu dituntut menjadi pelita supaya terhindar gelap gelita. Jadi baris ini menunjukkan kebijaksanaan pensyair menggunakan metafora untuk menggambarkan fungsi ilmu. Ini selari dengan analisis gaya bahasa yang menunjukkan penggunaan metafora sebagai kekuatan utama karya. Jadi secara keseluruhannya, karya ini berjaya memenuhi fungsi sastera sebagai medium pendidikan dan pembentukan nilai. Seterusnya pula ialah kritikan penilaian, iaitu dari sudut penilaian, syair ini boleh dianggap sebagai karya yang berjaya dari segi penyampaian mesej, tetapi sederhana dari segi estetika, iaitu kekuatan. Yang pertama, tema jelas dan konsisten, iaitu selaras dengan analisis tema. Yang kedua, struktur tersusun, iaitu selaras dengan analisis struktur. Yang ketiga, bahasa mudah difahami, iaitu selaras dengan analisis gaya bahasa. Ialah kelemahan. Yang pertama, kurang variasi idea. Yang kedua, kurang elemen konflik ataupun emosi secara mendalam. Walaupun begitu, kelemahan ini tidak menjejaskan tujuan utama syair sebagai karya didaktik. Penilaian ini menunjukkan bahawa karya ini lebih menekankan fungsi pengajaran berbanding keindahan artistik yang kompleks. Seterusnya pula ialah kritikan saranan, iaitu bagi meningkatkan kualiti karya ini, beberapa saranan boleh dikemukakan, iaitu yang pertama, memperluas idea, iaitu tambahkan situasi kehidupan sebenar. Yang kedua, masukkan contoh cabaran dalam menuntut ilmu. Jadi isi yang kedua pula ialah memperkayakan gaya bahasa, iaitu gunakan lebih banyak kiasan dan simbolisme. Tambahkan unsur imaginatif. Isi yang ketiga pula ialah mewujudkan variasi emosi, iaitu masukkan elemen konflik dan tunjukkan kesusahan sebelum adanya kejayaan. Jadi saranan ini bertujuan untuk menjadikan karya lebih menarik, mendalam dan berkesan kepada para pembaca. Jadi kritikan seterusnya pula ialah kritikan pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis syair ini ialah yang pertama, pendekatan moral ataupun didaktik. Fokusnya kepada nilai dan pengajaran dan menilai bagaimana karya membentuk akhlak pembaca. Sebagai contoh, kepentingan ilmu, keimanan kepada Allah. Yang kedua, pendekatan struktural, iaitu meneliti bentuk syair dan rima, rangkap dan susunan idea. Yang ketiga, pendekatan kontekstual ataupun sejarah dan sosial, mengaitkan karya dan budaya Melayu dan Islam, menilai relevansi dalam masyarakat. Jadi, pendekatan ini membolehkan analisis dibuat secara menyeluruh dan seimbang. Baiklah, seterusnya ialah kritikan penganalisisan, iaitu secara keseluruhannya syair ini boleh dianalisis sebagai karya yang terbaik, iaitu dari segi tema sangat jelas
dan konsisten yang menerangkan tentang kepentingan ilmu. Yang kedua, dari segi struktur, iaitu menepati ciri syair tradisional dan tersusun dan sistematik. Yang ketiga, dari segi gaya bahasa, iaitu mudah tetapi berkesan. Selain itu, ia menggunakan metafora dengan baik. Yang keempat, dari segi konteks, syair ini dipengaruhi oleh nilai Islam dan relevan dalam semua zaman. Baiklah, sebagai penutup, izinkan saya membuat beberapa refleksi penting daripada syair menuntut ilmu pengetahuan. Jadi syair ini bukan sekadar karya puisi lama. Ia adalah cermin nilai masyarakat Melayu tradisional dan pedoman universal untuk kita semua. Jadi, yang pertama, ilmu sebagai asas kehidupan, iaitu syair ini menekankan bahawa ilmu adalah pelita yang menerangi jalan manusia tanpa ilmu. Jadi, kita ni mudah terjerumus dalam kesilapan dan kita akan hidup dalam kegelapan tanpa arah. Selain itu, potensi diri tidak akan tercapai sepenuhnya. Jadi, dengan ilmu pula, kita mampu membuat keputusan dengan bijak dan kita dapat menilai sesuatu perkara secara rasional. Selain itu, kita menjadi insan yang lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Maka, syair ini mengingatkan kita bahawa menuntut ilmu bukan pilihan, tetapi kewajipan yang harus diteruskan sepanjang zaman. Jadi, persaingan global memerlukan manusia yang berilmu. Teknologi dan sains memerlukan pemikiran yang kritis. Isu global seperti manipulasi media dan globalisasi memerlukan masyarakat yang celik ilmu. Jadi, syair ini menjadi amaran ataupun panduan supaya kita tidak hanya mengejar ilmu untuk kemegahan, tetapi untuk manfaat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Yang keempat pula ialah pengajaran peribadi, iaitu secara peribadinya syair ini mengingatkan kita bahawa usaha dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Ilmu tidak datang bergolek dan kesabaran dan disiplin adalah kunci kejayaan. Oleh itu, menuntut ilmu ini memerlukan proses, bukan secara cepat. Selain itu, ilmu yang diamalkan memberi manfaat berlipat kali ganda. Ia bukan sahaja mengubah diri sendiri, tetapi juga memberi impak positif kepada orang lain. Seterusnya, pembelajaran adalah perjalanan sepanjang hayat. Tiada istilah berhenti belajar selagi kita hidup. Selagi kita hidup, selagi itulah kita belajar. Jadi, syair ini mengajak kita bukan sekadar membaca dan menghafal ilmu, tetapi memahami, mengamalkan dan menyebarkannya. Setiap baris syair menyimpan nasihat yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian, sama ada dalam pendidikan, pekerjaan maupun kehidupan sosial. Sebagai kata-kata penutup, saya ingin kongsikan sedikit syair berirama narasi. Ilmu itu bukan sekadar harta, ia adalah
cahaya yang menerangi jiwa, menjadi pelita dalam gelap dunia, dan jalan menuju kehidupan yang bermakna. Dengan itu, marilah kita menjadikan ilmu sebagai pegangan, bukan hanya untuk kejayaan peribadi, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat dan negara. Semoga syair ini menjadi inspirasi untuk kita semua terus menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, sabar dan ikhlas. Sekian, terima kasih.